Kebanyakannya memberi jawapan yang lebih kurang sama. Dia terpaksa buat kerana desakan hidup. Belajar tak tinggi, kerja susah, pendidikan tu penting. You bagilah siapa pun, saya tak mudah percaya orang tu. Adakah tanggapan yang dibuat oleh penguat kuasa menjadi satu titik noktah penyelesaian untuk kita tak kena scam? Jawapan dia tidak. Scammer ni kat Malaysia, polis tangkap kasih habis licin. Scammer tetap ada juga. Esok you tetap akan dapat keluar daripada scammer, you akan dapat mesej daripada scammer. Tetap ada. Sebab apa? Scammer ni dia tidak semestinya berada dalam Malaysia, dia berada di luar negara juga. Zero tu susah. At least kita kurangkan dia. Betul. Apa usaha yang kita buat kan? Wujudnya kementerian-kementerian ini, of course, dengan menggunakan duit kita. So sepatutnya kewujudan kementerian ni kau kena war-warkan pada publik kat luar sana fungsi sebenar, apa sebab, apa yang kau boleh dapat daripada kementerian tu. Kalau kau tak cerita, tu yang scammer boleh menyamar. Saya daripada kementerian digital, saya daripada kementerian ni, kementerian dia boleh guna nama-nama tu. Betul. Open Jawab Podcast. Open Jawab Podcast. Open Jawab Podcast. Sekarang ni kita sambung semula dengan Tuan Rahmat lah. Betul. So sebelum kita mula, podcast ni ditaja khas oleh Tuah Plan Sdn Bhd Loan and Debt Consultant yang membantu penjawat awam di Malaysia bernafas semula dengan kewangan yang lebih sah, telus dan patuh syariah. Yes. So Tuan Rahmat, kita dah tarik nafas dah banyak tadi soalan-soalan. So hari ni kita nak kupas lagi yang panas-panas ni. Boleh tak Tuan? Boleh. Boleh ke? Kita ambil masa lagi ni? Boleh. Okay, boleh. So Tuan, sepanjang Tuan dah berkhidmat 21 tahun, which is tempoh yang agak panjang. So banyak benda saya rasa dapat buka mata Tuan Rahmat sendiri, betul tak? So apa sebenarnya realiti dunia jenayah ni yang mungkin sebenarnya orang awam ataupun masyarakat tak tahu sebenarnya? Okay, selalu orang tanya tentang mangsa kena scam tu, dia kena scam tu macam mana. Betul. Jarang-jarang orang tanya kenapa dia jadi penjenayah. Kan? Betul. Kenapa jadi scammer kan? Semasa sepanjang pengalaman saya jalankan siasatan dan soal siasat terhadap scammer-scammer yang kami tangkap, kebanyakannya memberi jawapan yang lebih kurang sama. Yang pertama, dia terpaksa buat kerana desakan hidup. Belajar tak tinggi, kerja susah, so dia cari duit dengan cara macam tu. So kat situ menunjukkan bahawa pendidikan tu penting. Betul. Ni yang selalu tak banyak orang bincangkan. Dia, so saya nak juga ke arah itu. Kita tengok baru-baru ni dengan cerita kes budak sekolah kan, yang viral kan baru ni kan, yang tu kan, okay. yang pergi tu kan, yang umur 15 tahun tu kan, kan. Okay. So saya melihat dari satu sudut, iaitu kurang ke ilmu yang kita bagi selama ni, kurang ke didikan agama yang kita bagi selama ni, sehingga tahap level macam tu dia buat. Sama juga macam penjenayah-penjenayah atau skamer-skamer ni, rata-rata semua pun datangnya daripada golongan yang tak sekolah tak habis dan sebagainya. So of course lah, kita akan pergi kepada pihak-pihak yang berwajib lah. Apa peranan dan fungsi dan juga usaha yang diorang buat untuk memastikan kita kan nak zero tu susah. At least kita kurangkan dia. Betul. Apa usaha yang kita buat kan. Takkanlah orang nak berhenti sekolah, okey lah, boleh lah berhenti je lah. Sebab kebanyakannya mereka-mereka yang tidak bersekolah, tidak mendapat didikan yang cukup ni, dia akan terjebak dengan benda-benda tak betul lah. Kurang kasih sayang dan perhatian keluarga. Antara lain tu dia kata frust tau. Saya frust kan, saya pernah kena scam. Scammer tu tak kena tangkap. Tu saya fikir aku nak dapatkan balik duit, so aku buatlah apa yang scammer tu buat. Dia kata gitu. Ada. So ini sebenarnya poin-poin penting yang kita sebenarnya kena ambil, at least lah kita kena ambil maklum untuk kita cari jalan penyelesaian untuk tidak ramai orang yang mengambil keputusan seperti ini untuk menjadi penjenayah atau scammer. That's why saya ni suka pandang dari semua aspek. Contoh, orang bekerja-kerja untuk nak ada apps, nak ada AI, konon-konon nak boleh selamatkan mangsa scam. Oh, kita kena ada AI ni, contoh kan. Polis kena tangkap ni, contoh dia. Banyak orang cakap macam tu kan. Saya pandang dari sudut yang lain. Contoh, saya boleh katakan polis tangkaplah penjenayah, scammer ni kat Malaysia. Polis tangkap kasih habis licin. Scammer tetap ada juga. Betul. Esok you tetap akan dapat keluar daripada scammer, you akan dapat mesej daripada scammer. Tetap ada. Sebab apa?
Scammer ni dia tidak semestinya berada dalam Malaysia, dia berada di luar negara juga. That's why bila dah dia ada kat luar negara, adakah tangkapan yang dibuat oleh penguatkuasa menjadi satu titik noktah penyelesaian untuk kita tak kena scam? Jawapan dia tidak. Ya. Betul. Tu saya tadi cakap, dia tu kena scam sebab apa? Tu saya kata pembuat dasar sepatutnya anda nak buat apa-apa polisi, tanya mangsa yang kena scam, kau kena scam sebab apa? Jawapan dia satu je, dia tak tahu. Bila tak tahu, makna kata benda ni melibatkan Banyak tentang aspek. advokasi digital, ilmu tentang keselamatan digital, literasi digital, semua tentang ilmu. Betul. That's why saya kata kita kena apa ni, serius dan kena Ambil tahu. fokus dalam mendidik masyarakat tentang keselamatan digital untuk membantu mereka tidak menjadi mangsa scam. Betul. Belajar pandai bukan jaminan awak takkan kena scam. Saya pernah siasat profesor kena scam. Cikgu antara penjawat awam paling ramai kena scam. Kena scam. Adakah diorang tak pandai? Diorang pandai. Betul. Bukan isu pandai tak pandai belajar tinggi, tak. Isunya kita ni rakyat Malaysia hidup dalam dunia digital, dunia yang baru, Ya. dunia yang bukan semua orang tahu. Ujung jari. Kan semua di ujung jari. Kita ni paksa je orang pakai handphone. Tak ada siapa pernah awak tengok mengajar cara guna handphone? Pernah dengar? Pernah tengok? Itu sebab saya bagi idea klinik handphone tadi. So saya nak fokus on handphone tu sendiri. Kita sebelum bawa kereta, kita diajar untuk kita study pasal kereta. Betul. Betul. Awak nak pakai handphone tu, ada tak siapa-siapa suruh study dulu pasal handphone ni, kat mana boleh tekan, apa boleh tekan, tak Tak ada. ada siapa ajar. That's why saya cakap, ada orang cakap dengan saya, Mat, ni bermusim je Mat, depan ni tak ada orang cari kau. Tak apalah kalau orang tak ada orang cari aku pun tak apa, aku tak kisah. Tapi aku boleh bagi jaminan scammer takkan pupus. Betul. So tuan rasa benda ni patut kita didik daripada sekolah ke macam mana? Of course, daripada sekolah. Sebab kalau awak didik yang dah tua-tua ni, susah. Itu Kau yang kena sekolahkan balik dengan dia. Saya pernah saya bagi tahu awak kawan baik saya ni pegawai polis. Mak dia. Mak dia sudah masuk satu dana, pelaburan dana scam lah. Mat, aku dah tak boleh Mat. Mak aku duk kata kalau aku banyak cakap nanti dia neraka. Kau handle. Saya pergi jumpa mak dia, Aunty tahu kan Rahmat cakap pasal apa? Aunty tahu kan Rahmat kerja apa sekarang? Aunty selalu tengok video Rahmat kan? Tengok. Aunty, Rahmat tahu Aunty tengah deal masuk dana tu kan, itu scam. Tak nak dengar. Dia kata, alah Rahmat jealous. Kalau dapat macam mana? Dapat. Semua gara-gara apa? Duit. Ni saya nak bagi tahu. Level macam ni, kita pun tak, dia dah level yang, tahu tak? Legend. Dewa, tahap dewa. Memang kau sekolah memang tak masuknya. So, untuk memastikan golongan ini tidak ada sekarang ni, kita kena bentuk daripada awal tu. Daripada sekolah. Supaya bila dia dah naik nanti senang kita nak bentuk dia. Betul. Dia dah ada basic lah. Rahmat dah cakap jangan tekan link. Rahmat dah cakap jangan tekan sebarangan apps. Rahmat dah cakap ni tak boleh, ni tak boleh. Ikut je lah. Macam saya ajar, saya kata, sebelum tidur, matikan internet. Dimarah je Rahmat balik. Nak mati buat apa? Nanti orang nak call macam mana? Pakcik, handphone tak payah mati, internet je mati. Sudahlah, kau menyusahkan awak pun. Dia marah je kita balik. Apa reason tu? Reason apa? Saya suruh Matikan tutup internet. nanti. Betul. Sebab scammer boleh masuk handphone kita melalui internet. Oh, okay. Dan selalu dia akan masuk handphone kita pada waktu kita tengah tidur. Tak sedar tu Tak kan. sedar. Macam sekarang awak selalu tengok handphone. That's why kalau sekarang kalau awak perasan benda-benda tak betul, awak dah macam risau kan? Awak akan buat something yang akan menyekat dia Mengelak. daripada dia masuk dalam tu. That's why dia masuk waktu tidur. So, kalau macam tu dia masuk waktu tidur tu tak kisah daripada negara mana ke ataupun macam mana? Yes. Oh, okay. Internet ni awak duduk kat Zimbabwe ke Uganda ke Ulu apa ke boleh masuk. Kita cakap pasal scam tak ada sempadan Tak ada sempadan. Bukan macam jenayah berat tadi tu. Yang sama pun orang yang sama juga duduk sini. Betul. Scam ni, yang scam awak tu dia duduk kat luar negara sana. Mana-mana pun boleh. Itu kan sifat internet. Tu sebab saya Ujung kata jari kena mana. belajar apa itu internet. Tu sebab kalau tengok kerajaan sekarang dia buat kempen internet selamat. Dia nak pastikan internet tu dulu selamat. Masalahnya kau nak ajar rakyat Malaysia, kau tak boleh cakap rakyat Malaysia tolong ikut internet selamat. Dia orang tak boleh macam tu. Betul. Rakyat Malaysia ni etika dan juga method nak didik dia orang kena start from basic. Betul.
internet ni apa? Hmm. Banyak orang masih ingat internet yang ada di awang-awangan tapi tak, dia sebenarnya di bawah Bawah. sana. Itu basic. Itu yang sepatutnya government buat. Keluarkan dekat TV, media elektronik ni, dekat whiteboard, billboard ni semua kan. Biar kita tengok hari-hari. Kenapa nak kena tengok hari-hari? Lekat Supaya lekat dalam kepala. Betul. Itu sebab saya, umur saya 45 tahun, saya boleh sebut iklan saya masa zaman umur saya 15 tahun. Ezion, Trojan, Tora, Dindang. Boleh ingat lagi. Geng-geng saya semua boleh ingat. Siapa dalam ni pun sama kan. Boleh ingat kan? Ya. Pada iklan tu dah tak ada dah 30 tahun dah tak ada. Betul tak? Tapi kita boleh ingat sebab apa? Hari-hari tengok. Tu orang kata, Mat, nanti orang boring tengok muka kau. Boring tu lah tanda benda tu dah masuk dalam kepala. Memang aku nak dia boring. Siapa sekarang yang ada passion nak buat benda tu semua? Sekarang yang awak nampak? Tak ada. Aduh, betul. Semuanya show sendiri. Kita dah buat kempen. Kempen apa kau buat? Orang tak tahu pun kau pergi tanya orang tu. Kau tahu tak ada orang buat kempen? Tak tahu kan? Kan? That's why saya begini. Saya kalau buat apa-apa saya nak diimpak. Betul. Makna kata kalau orang tak kenal saya gagal. Siapa Rahmat lah? Aku gagal lah tu. Kalau ni yang selalu cakap pasal scam, alhamdulillah. Maksudnya sampai benda tu. Itu saya. Saya ada passion. I go for passion. Tapi tuan, disebabkan scammer ni dia kadang-kadang berkait juga dengan akaun keldai kan, sebab tengok ramai juga yang tuan buat tangkapan ke apa pasal akaun keldai ni kan. Tuan rasalah selain daripada ilmu, apa yang menyebabkan diorang ni masih meneruskan lah, tak habis-habis juga lagi, sebab hukuman dia ringan ke ada benda lain yang mungkin tak nampak? Dia dia macam gini saya lebih berpegang kepada diorang ni terjebak banyaknya peratusannya sebab knowledge tu kurang. That's why I go for advokasi. Saya pergi pada mendidik. Golongan-golongan yang biasa dia si buat walaupun dah kena ni, dia dah tak banyak dah. Selalu dah kena tu dia akan dia macam serik lah. Selalunya macam tu. Hanya kategori yang degil dan ungkal saja yang dia akan teruskan buat tu. Tapi golongan tu tak banyak. Dalam kedai akaun, kebanyakan yang terlibat ni adalah golongan-golongan yang orang dah kena sekali, dia serik dah. Dia serik. Dia jadi kedai akaun ni kerana dia tak ada knowledge je. That's why I go for knowledge. Contoh dia jadi kedai akaun sebab dia tidak tahu etika menggunakan akaun bank dia. Yang sepatutnya mendidik rakyat Malaysia tentang cara menggunakan akaun bank sepatutnya siapa? Bank lah. Bank kan? Bank. Soalan Rahmat, dia ada buat tak? Dia ada buat tak? Cakap je jujur biar Tak buat. semua orang tahu. Betul tak buat. Tak buat, tak nampak, betul. Tak nampak. Apa yang awak nampak selalu ditaja? Ni ditaja oleh bank ni, taja apa? Itulah awak nampak lah benda-benda yang ke arah sukan, ke arah mungkin hiburan kan. Mana yang pergi ke arah ilmu, advokasi dan sebagainya ni? Tuan rasa sebab apa diorang tak buat? I don't know. Saya selalu juga cakap bank, asal bank lah, kau tak ada pun aku nampak buat ni. Dan diorang buat bukan kerana passion, dia buat semua kerana KPI, nak habiskan stok, nak habiskan CSR punya bajet, macam tu lah. That's why saya kata, saya ni masih lagi boleh bertahan dekat dalam market dengan kerja saya ni sebab korang semua buat untuk KPI, aku buat kerana passion. Bila kau buat kerana KPI, kau tahu target capai dah habis. Dan kau fikir nak capai ke target saja, kau bukan. Kita ni nak mengajar, saya kalau nak mengajar, saya nak pastikan orang tu dapat A. Makna kata kita nak bagi dia betul-betul faham. Betul. Itu saya. Itu passion. KPI tak? Kau datang ke kau tak datang, yang penting aku dah mengajar. Kau faham tak faham, belakang Tak apa, cerita. Ini yang banyak berlaku. Kan? Bila mengajar, patutnya 2 jam, jadi sejam. Lepas tu kau baca slide je panjang. Kalau kau baca slide ni, saya nak bagi tahu kepada yang mengajar kat luar sana. Kalau kau sekadar baca slide, kau tak payah mengajar. Kau bagi je slide tu dekat orang ni boleh baca. That's why, di mana passion tu? Semuanya memang bercakap hebat ni masa bila tau? Family terkena, kawan terkena. Start tu lah kau, kita ni sepatutnya kena buat macam gini Dulu kau tak cakap macam tu kan? Kau dah terkena, baru kau sibuk nak, polis sepatutnya begini. Dia bukan masalah polis sepatutnya apa ke apa tak ada. Tu saya cakap tadi bank. Sebab dia melibatkan akaun bank. Of course bank lah yang kena didik. Saya bagi contoh saya tanya Ain dengan Syura. Saya tanya Ain. Katalah tiba-tiba duit Ain dengan Syura ni, tiba-tiba ada duit sekarang ni tengah keluar. Tiba-tiba ni. Macam mana you nak stop duit tu keluar? Daripada keluar lagi. Dia akan keluar lagi. Selang setengah jam dia keluar. Tak apa. Tahu cakap tahu, tak tahu cakap tak tahu. Kena call bank lah. Call bank kan? Betul. Setuju. Betul. Berapa jam lepas tu call bank akan cut.
Awak nak call bank ambil masa. Betul. Dia tanya pula, Nah, sila soalan. tekan 1, sila 2. Banyak soalan. Betul. Soalan robot dia tu. Yang kita ni, saya nak bagi tahu kepada bank lah. Tak semua orang faham bahasa yang kau pakai. Betul. Kalau kau tanya orang yang belajar pun belum tentu faham. Apa tu akaun simpanan, apa akaun semasa, tak faham. Dia tahu account je. Kan? Dia tahu akaun ni kan? That's why. Patient. Saya bagi tahu awak buat tu semua bukan tindakan yang sepatutnya awak buat. Sepatutnya awak tekan button kill switch. Okay. Ada siapa-siapa bagi tahu? Tak ada. Ada siapa-siapa ajar? Tak ada. Tu sebab saya bagi tahu pada rakyat Malaysia, yang kaya bank, berapa keuntungan bank setiap tahun? Banyak. Juta, bilion. Siapa yang kayakan dia? Air, Syura. Dia kena bagi balik lah kepada klien-klien dia. Ni tanggungjawab, responsibility dia. Dia kena buat. Ini klien-klien dia. Tu sebab saya kata lepas ni kalau anda kena scam ke anda apa, kau pergilah saman bank. Kau tak nak saman bank. Tu sebab dia rasa dia king. Itu tak pernah lagi dengar kan? Kan? Ada baru-baru ni ada saman bank dan dia menang. Tapi ambil masa 4-5 tahun juga. Betul sebab kalau kes macam tu nak dispute dia pun lama. Ya. Sebab dengan company besar agak kan. Tu Rahman nak cakap, ni tanggungjawab semua. Masalah kalau kena scam je semua nampak PDRM. PDRM ni part dia sebenarnya kat belakang, lepas kena. Betul tak? Betul. Awak kena scam, awak buat report, masa tu baru kita orang ada. Nak siasat apa semua. Betul Betul lah. Sebelum jadi sepatutnya kita Kan? dah kena buat benda tu. Tu sebab polis ni punya bagus Tak apa Rahmat, jom kita mendidik masyarakat. Kita buat kerja yang awal tu. Yang sepatutnya bank buat, telco buat. Telco patut buat. Sebab dia call awak guna telefon kan? Betul. Awak dapat mesej nombor 68883. Awak ingat tu nombor telco yang betul. Sebab sebelum ni pun kita dapat contoh nombor tu kan. Rupa-rupanya scammer pun boleh langgar benda tu juga. Benda yang sama. Benda yang sama. So tanggungjawab telco lah kena buat. Kenapa saya sebut ni company ni? Sebab they all money oriented. Money. Kita ni mana? Kita PDRM bukan berlandaskan pada duit. Kita dah memang tanggungjawab kita bagi. Ni yang buat duit ni, patut dia kena buat. Dan dengan duit dia banyak. Awak pergi Google tengok berapa untung dia. Tak tahulah dia declare. Saya tak tahulah kod duit tu sebenarnya untung tu sengaja nak declare lebih ke apa ke, saya tak tahu. Bahaya. Sebab yelah kalau based on apa yang tuan cerita ni kita baru belum cerita pasal orang yang kat kampung yang tuan kata kumpul Betul. tin tadi tu. Nak kumpul duit bukan senang. Okay, saya bagi tahu statistik yang muda dengan tua kena scam, muda lagi ramai. Okay, dengar muda lagi ramai tau. Tapi kerugian yang tua lagi tinggi pada muda. Maksudnya apa? Saving dia. Orang tua duit lagi banyak kena scam. Betul. Takkanlah kita nak biarkan orang tua-tua kita ni sampai duit dia dah langsung tak ada. Dia dah 30-40 tahun kerja untuk cari duit. Betul. Tu aku cakap dia orang ni, aku tak tahulah, kau tak ada perasaan ni. Kau tengok memanglah cerita warga emas kena scam, tak ada perasaan ke? Saya tengok saya ada perasaan. Betul. Saya setiap kali kalau baca berita warga emas kena scam, hati aku punya geram. Geram tu bukan apa, sampai bila kita nak biarkan orang tua kita kena scam? Yes, Betul. Of course dia akan tanya kan, apa yang kita boleh buat Rahmat? Boleh buat. Kau nak dengan tak nak je. Saya bagi contoh Ain dengan Syura. Simple je cakap pasal scam. Kalau kecemasan you call siapa? Polis kan? Ada tempat nak call. Pasal scam you nak call siapa? Kita call bank tapi kena tunggulah. Ni. salah. Maksudnya tak ada orang yang Kita kena call Tuan Rahmat. Itu yang kena rahmat lah kan. Betul. Maksud kata, tak maaf lah saya cakap dalam podcast ni kerajaan, awak kena sediakan tempat untuk rakyat Malaysia merujuk, bertanya, membuat semakan pertanyaan. Headline ni scam ke tak? Posting ni scam ke tak? Ada tak tempat tu? Tak ada. Benda boleh basic. Betul. Kalau tak mampu buat, tanya Rahmat. Rahmat boleh ajar macam mana nak buat. Dengar tu. Sebab kita kena ada pendedahan juga kan pasal scammer ni semua. Sebab bila tengok balik, orang-orang tua dekat kampung tu memang senang kan kena Betul, lagi tipu. satu scammer ni kan makin lama makin bijak. Betul. Ya. So kadang-kadang sekarang ni dia bukan guna link ke apa, suara tiba-tiba Tengok. suara anak kita Okay, call. tengok orang tua kat kampung banyak yang kena scam tapi tak buat report tau. Saya bagi tahu awak.
Dan awak kena ingat ni zaman internet laju lah, 5G lah, 8G lah, 10G, dah boleh masuk kampung. Seronok kan? Kita internet laju. Saya tak seronok internet laju. Lagi banyak kena. Lagi cepat internet sampai ke orang tua kita, lagi bahaya. Betul Contoh juga. sekarang ni scammer pakai wajah yang di Pertuan Agong. Wajah sultan, pemimpin, boleh pakai buat AI. Yep. Dah sampai level tu, takkan tak ada, kau tak nampak lagi mesej apa yang cuba nak disampaikan. Betul. Kita dah tak boleh lawan teknologi scammer ni. Betul. Tak payah, kita tak payah nak berlawan tentang teknologi. Apa yang kita patut buat, senang je. Awak kumpulkan 100 orang yang tak pernah kena scam, tanya 100 orang ni, apa sebab kau 100 orang tak kena scam? Jawapan dia satu je. Kita orang tahu. Kita orang tahu ni scam. Macam mana awak tahu? Belajarlah. Tengoklah Rahmat dah ajar. Tengoklah orang ni dah ajar, kita ikut je. Betul. Berbalik kepada ilmu. Betul. Basic dia ilmu tu. Ilmu je. Tak payah sembang, kita nak kena ada alat teknologi, tak payah. Betul. Okay Tuan, banyak yang kita tahu pasal scammer ni sebenarnya. Tapi memang kita akan ada banyak lagi soalan pasal scammer. Tapi sebelum tu saya nak tahu jugalah, macam Tuan bekerja dalam dunia jenayah komersial, ugutan, tekanan dan fitnah. And semua tu saya tahu daripada sebahagian daripada kerja Tuan jugalah. So saya macam nak tahu lebih lagi, ada tak salah satu daripada semua tu mengubah cara Tuan tengok manusia dekat luar sana? Contoh. Sebab dah hari-hari Tuan dah jumpa dengan scammer, Yes, jenayah, ugutan, maksudnya benda-benda yang jahat ni lah, yang tak best ni. Ada tak benda tu mengubah persepsi Tuan dekat pandang manusia dekat luar? Contohnya macam pandang saya ke, pandang Ain ke, macam dia ni scammer juga ni kot. Nipu tak. ni. Saya gini lah, tahap kepercayaan tu mungkin saya ni sejenis yang you bagilah siapa pun, saya tak mudah percaya orang tu lah. Okay, saya bagi contoh saya bagi contoh. Tuan, NGO ni dia confirm bukan scam. Sebab apa awak kata dia bukan scam? Kita buat audit. Sebabkan ada laporan audit tu, dia kata ini betul. Saya pula kata I don't trust audit punya ni laporan. Saya hanya percaya kepada laporan yang saya buat sahaja. Yang saya tengok, saya nilai sendiri. Itu saja. Sebab saya tahu orang lain buat belum tentu sama macam apa saya buat. Betul. Dia gini kerja menyiasat ni memang kerja yang polis je tahu macam mana nak menyiasat. So kalau you dari pihak yang dari mana-mana di luar sana yang buat, saya rasa belum sampai level yang tahap yang kita tu. Kita ni polis, kita tengok benda semua kita akan ada rasa macam suspicious tu ada. Betul. Dia macam tu. Sebab polis suka tengok atas bawah kan. Tu sebenarnya psycho je. Dia nak tengok orang buat salah dia akan gelabah. Orang tak buat salah dia tak gelabah. Relax je. Untuk nak mengubah persepsi untuk saya tak suka semua orang tu, taklah. Tak ada pun. Cumanya berhati-hati tu je. Maksudnya bila berhadapan dengan siapa-siapa saja pun lah, maksudnya tak ada perasaan macam dia ni macam ni. macam penipu, dia ni boleh dipercayai ke? Okey, kalau tu secara jujur lah, kalau orang tu ada something yang tak betul, memang saya boleh nampak benda tu lah. Dengan cara dia. Ya. Ada banyak orang cuba rapat dengan saya, ajak saya minum, ajak saya makan. Saya agak memilih. Saya tidak semudah itu. Banyak orang nak bayar saya. Tuan, we pay you for this lah. You can lah. You buat apa saya ada buat barang-barang macam ni. No, saya tak berminat. Walaupun orang tu nak bayar saya. Saya pernah kongsikan sebelum ni, masa saya nak bersara, geng-geng forex nak bayar saya kan. Sampai 600,000 setahun. Untuk saya jadi macam Juta dia kan. Saya cakap 2 juta pun saya tolak. Bukan 600,000, 2 juta pun aku tolak. Sebab saya nak menunjukkan kepada mereka, I don't go for money, I go for barakah. Saya kejar akhirat dulu. Saya tak peduli sangat dunia, saya kejar akhirat dulu. Sebab saya yakin yang bagi saya semua Allah yang bagi. Betul. Saya tak ada satu company yang begitu besar nak promotekan saya. Alhamdulillah Allah izinkan jentik hati orang-orang ni. Kau cuba panggil Rahmat, macam tu je lah. That's why saya selalu cakap dengan orang, kejar akhirat dulu. Dunia akan ikut, percayalah. Masalah dalam media sosial yang saya nampak, banyak orang kejar dia orang mengejar dunia. Tak kisahlah bersongkok pun aku tengok macam sama je. Aduh, demam aku. Ada seorang motivator tu. Motivator perniagaan. Kan? Ada title Datuk, doktor dan sebagainya. Contoh. Kau dapat doktor pun dengan cara yang meragukan. Macam mana kau nak educate orang? So integrity tu kena bermula daripada awal. Daripada awal tu dah start dah. Yes, betul. Ada seorang peniaga online, tak nak sebut lah, peniaga, businessman. Kaya. Cerita dulu saya nak dapatkan projek tender tu saya menipu.
Apa lepas tu yang tukang tanya ni buat podcast, zaman sekarang zaman podcast. Konon-konon nak bagi apa? Bagi apa? Motivasi. Kau carilah orang yang boleh memberi manfaat yang bagus. Si Pola ni saya cakap, saya dulu sampai menipu dokumen tu apa semua. Pada saya lah, kita nak berniaga, jangan mulakan dengan menipu. Betul. Kau takkan lama. Berapa banyak sekarang founder dah terduduk. Kau tunjuk duit banyak, bukan duit kau pakai duit palsu. Kau buat konten, bayar orang untuk orang datang konon-konon viral, konon-konon nak FOMO. Tak payah. Berapa banyak dah orang dah terciduk. Betul. Orang yang mengajar bisnes, yang mengajar tu pun terciduk. Dia pun terciduk. Dulu kau ajar orang. Allah nak uji tu. Betul. Lepas tu masih lagi, saya tak, nanti orang kata kita ni cemburu pula. Saya bukan cemburu, saya begini. Cuba kita buat benda tu datang daripada jalan yang betul. InsyaAllah kita akan dipermudahkan. Benda tu lagi berkat, betul tak? Berkat penting. Betul. Serius, berkat sangat penting. Serius. Betul. Gila best, betul gila best. Gila best berkat. Okay, boleh Tuan share sikit sebab Tuan Alan cakap pasal berkat tu kan, boleh Tuan share satu momen. Orang tanya macam mana saya boleh survive 2 tahun kan. Alhamdulillah saya banyak dapat jemputan bagi talk ni. Saya sampai bulan 12 orang dah book saya dah. Macam mana awak kontak saya nak book saya kan? Saya kan ada satu benda yang saya, I'm not good. I'm not ustaz Duha tu best. Solat duha tu best. Setiap kali after saya solat duha, mesti ada orang yang akan kontak saya. Tuan, are you free or not? Saya bulan Ramadan saya tak berapa banyak job sangat tau. Awal tahun pun tak berapa banyak sebab bajet belum turun kan. Tapi kita maintain kan. Itu yang saya pun belajar daripada orang-orang lain lah, ustaz-ustaz kan. Duha tu penting. Alhamdulillah ada pernah satu kejadian kan. Aduh, tak payah cerita boleh macam mana nanti nampak macam kita nak menunggang agama pula kan. Macam tu kan. Maksudnya Tuan share lah. Saya pun nak juga ambil sedikit ilmu tu. Ramai juga kat luar sana. Okay, jangan salah faham Saya bukan baik, saya bukan mulia tau. Ni pengalaman saya. Masa saya mula-mula bersara tu, of course payment semua kan 4-5 bulan lambat kan. So nak jadi cerita nak raya. Nak raya payment sangkut ni kat orang ni banyak, 100 lebih sangkut. Dan saya ni sejenis manusia yang takkan kejar. Sampai orang marah, Tuan, saya tak nak ambil. Kita orang susah tau. Kita pula kena marah kan. So ada nak raya tu, of course payment lambat. So kita tak tahu nak buat macam mana kan. Kita doa menangis. Okay, dia menangis di sini doa dengan minta dengan penuh perasaan dia tak sama. Yang kita buat selalu doa. Sekadar habiskan doa. Sekadar nak habis kan. Tak boleh. Allah ada depan kita ni. Kita tengah merayu kat dia ni macam dia tengah dengar ni. Macam awak tengah minta tolong kat orang, tolonglah. Macam tu. Dengan penuh perasaan. Lagi 2 minggu nak raya, tiba-tiba ada klien saya kontak. Tuan, boleh tak ada satu job nak buat video? Boleh. Tapi job ni kita tak ada kru. Kita nak pakai tim Tuan je, kru. Semua Tuan. Produce semua Tuan. Boleh. Lagi mahal aku charge kan. Tapi saya nak dapat payment dulu baru saya buat Okey Tuan, kita bayar. Alhamdulillah. Itulah duit yang lepas untuk saya buat belanja raya anak apa semua. Tapi minta dengan sungguh-sungguh. Dia gini, doa dengan minta sungguh-sungguh tu tak, saya kena bezakan dia. Sebab kita ni dibiasakan doa. Minta sungguh-sungguh. Minta sampai saya sungguh-sungguh ni sampai tak kita bayang memang ada depan kita lah. Bayang betul-betul sungguh. Dia macam orang cakap berdoa tu kita memang buat, tapi bersungguh tu tak semesti kita buat. Betul tak? Ini sorry saya nanti kan orang kata saya menunggang pula. Tapi inilah yang saya amalkan. Tu sebab kalau ada peluang buatlah duha tu best lah. Sekejap je pun. 10 minit 15 minit je kan. Saya alhamdulillah kalau orang rumah risau. Macam tak ada orang kata jangan risau, esok abang buat duha. Kita nak biasa je kan. Duha mesti sampai. Betul. Dah tahu trik banyak dia tu. Banyak kali serius Yun. Habis je baru kadang-kadang baru habis doa ni. Call masuk. Kalau habis je. Itu yang saya lalui dan saya sangat yakin. Yang risau selalu orang rumah. Saya cakap jangan risau, Allah ada. Kita minta je. Allah takkan biarkan kita susah macam ni. Betul-betul. Kita ni buat kerja untuk dia tau. Kita tengah tolong orang ni. Betul. Allah akan tolong, percayalah. Dia dah risau. Kadang duit tu kan, Bang, alamak banyak kena bayar ni. Relax, Allah ni jangan risau. Yakin.
Yakin ni maksudnya kalau kita dah tak ada duit, dah ada duit tinggal RM5, kalau kata boleh tak RM5 ni kau bagi je kat siapa makan sampai dah tak ada duit. Yakin tu sampai level tu tau. Kau kan yakin Allah akan bagi kau rezeki, kau bagi je lah. Betul. Selalu yang ini semua level ni kan ada dekat siapa tau? Kat geng-geng yang buat tabligh. Saya pernah ikut tabligh tu. Geram, sakit hati kita. Ustaz, ni siapa bagi makan? Allah bagi. Allah, cakap je lah betul-betul. Allah bagi. Dia itu. Tapi nanti malam kita makan apa? Jangan risau, nanti Allah bagi. Betul, banyak gila makan. Saya sempat ikut sehari je. Bukan lama pun, tapi action cakap macam lama kan. Tapi saya tahu tabligh memang macam tu cara dia. Betul. Dia akan serah segala-galanya. Macam tu lah kan. Satu benda jugalah saya belajar daripada tuan ni juga. Sebenarnya ilmu ni saya rasa ilmu yang mahal. Sebab saya... Of course. Betul. Sebab saya pun rasa bila tuan cakap tu kan saya macam nak nangis juga. Sebab yang saya boleh relate. Bila kita letak kebergantungan kita tu dekat Allah, insyaAllah semuanya akan mudah. Semua kan ada, jangan risau. Tu saya pun selalu cakap, saya ni cabaran saya bukan dengan public, dengan rumah tu nak yakinkan dia. Sebab dia selalu risau. Saya cakap jangan risau yang Allah ada. Allah akan tolong. Padahal kerja dia tu dah bagus. Kerja dia bagus. Dia memang bagus lah. Dan dia, okay lah, to be honest, dia banyak berkorban untuk saya masa saya dalam polis. Sebab gaji polis tak besar mana. Gaji dia lebih besar. So dia lah banyak menanggung. So saya kata now adalah masa untuk saya pula cover balik. Awak kalau boleh jangan guna dia awak, biar saya je. Ada saya okey, alhamdulillah saya okey. Allah akan ada, dia mesti tolongnya. Betul. Kalau benda tu tak jadi, macam saya kadang-kadang ada projek kan, dah nak dapat ni. Ya Allah. Macam mana tau? Dah lari tu, dah nak sampai gaisan penamat. Dah nak sampai, nak touch je tali gaisan penamat. Kedai bentis tergolek, tak dapat projek tu pun ada. Tapi kita yakin Allah dah susun cantik. Ada rezeki. Saya tak pernah frust lah, alhamdulillah. Saya macam Allah nak tolong aku ni. Sebab dalam duha kita ada doa, ya Allah, kalau rezeki tu di atas kau turunkanlah rezeki tu, di bawah kau naikkanlah dia. Jika haram, sucikanlah dia. Kita yang minta kan, jika haram, sucikan dia. Mungkin kalau kita dapat beberapa job tu yang mungkin akan menterjebakkan kita pada benda yang tak bagus, boleh selamatkan kita dulu. Jangan kita dapat job mungkin. That's why saya alhamdulillah lah, apa yang ada okey, kita jalan je lah terus. Kena sabar lah. Cakap dengan adik saya, kau ikut je aku, kau sabar. Ada rezeki yang akan datang. Ada. Akan ada. Cepat atau lambat tu Allah tahu when is the right time yang akan datang bagi kat kita. Ada banyak benda yang sebenarnya tak cukup yang Allah suruh kita buat untuk kita prepare sebelum sampai ke level tu. Betul. Saya setuju. Ilmu mahal tu Syurah dapat belajar ni. Banyak. Dua tu Saya best. akan ada banyak lagi. Saya banyak belajar pada mana tahu? Ali Al-Ihsan. Ali Al-Ihsan. Al-Ihsan, owner dia Ali, nama dia. Haji Ali. Kenapa saya selalu tengok dia? Sebab daripada saya kecil memang saya selalu tengok dia. Sebab mak dia, bapak dia, someone yang kita kenal, saya kenal. Jadi kita banyaklah tengok cara dia struggle, dia belajar, dia berniaga. Dia kata berniaga, dia kata utamakan mak bapak. Saya nampak orang yang patut untuk kita, kalau kita nak belajar berniaga, tengok dia. Kau jangan tengok yang ada konten-konten yang tak siapa-siapa datuk yang kau panggil. Tak payah. Tu semua merepek mengaban. Buat lagu raya suara. Dah tahu suara macam tu, kau tak payah buat lagu raya. Contohlah kan. Contoh. That's why kita nak tahu yang mana yang public suka tengok. Public suka tengok yang ke arah tu. Ya, betul. Kan ini yang merisau dan menyedihkan saya. Tu sebab saya suka ajak orang. Saya bukan baik Saya pun cakap ni mengingatkan diri saya juga. Buatlah, memang seronok. Nikmat dia. Nikmat tu saya nak cakap dengan kawan-kawan saya dalam PDRM jugalah. Boleh. Bukan mudah lah. Saya faham. Saya duduk dalam tu dulu. I'm not good. Bukan mudah. Kita cuba ke arah tu. InsyaAllah akan dipermudahkan. Betul-betul. InsyaAllah. Tak ada apa pun pasal duit. Duit tak boleh menyelamatkan kita. Keberkatan tu. So ingat guys, tawakal and percaya pada rezeki. Betul kepada Allah. Buat dengan sungguh-sungguh Jangan buat sekadar. Kita try lah. Sekadar suka-suka tak. Buat dengan sungguh-sungguh. Kena bersungguh juga. So tuan, so kita kembali balik ke kita punya yang kita nak korek ni yang panas tu. Sebelum tu. Tadi kan kita cakap pasal jenayah komersial kan, betul tak? So macam tadi. Apa yang mencabar ni? Bagi soalan yang mencabar. Macam tadi saya ada dengar. Tadi aku tunggu. Daripada tadi tunggu. Tak, tadi kan tuan ada cakap juga bank ni tak ada macam bagi, orang kata
melindungi pelanggan lah, protection Yes, dia betul. tu. So selalu ni macam kita tengok bank bank kita selalu guna bank, and pengguna ni pun orang kata selalu dinasihatkan berhati-hati. Tapi pihak bank ni Bank tak tu ada buat sendiri. apa-apa. So agak-agak apa yang tuan boleh bagi satu kata-kata dekat pihak bank? Okay. Nak kata dia tak ada buat apa-apa tu sebenarnya tak ada Tak lah. ada Kalau dah. kata tak ada, Betul. ada lah. Cuma saya ni jenis yang suka, kalau nak bagi betul-betul. Bagi ada impak kan. Itu saya lah. Dan kalau pengguna kau sendiri tak tahu fungsi button tu, maknanya fail di pihak kau lah. Yes, Sebab betul. kau tak bagi tahu kat pengguna kau cara guna. Tu ada atas tu, kau ambil lah balik, kau pakai lah. Macam tu tak boleh. Dah ambil lah. Mesti ni saya ajar cara pakai dia. Kena macam tu lah. Faham tak? Sebab kita ni, client is always right. Sorry. Pada saya, client ni umpama orang kata apa, kalau kita berniaga dia panggil apa? Client is Customer is always customer is always right. Customer is always right. Yes. Yes. So tanggungjawab kita kena bagi benda tu supaya orang faham dan tahu guna. Bagi dengan jelas. Bagi dengan jelas. So untuk bank saya tak tahulah saya nak cakap macam mana dalam tu pun ramai kawan-kawan saya juga sebenarnya. Saya tahu misi dan visi anda dalam tu apa, saya tahu. Cuma saya minta bagi pihak ni senang cerita, bukan saya nak mengajar, saya nak merayu bagi pihak orang tua yang kat luar ni, golongan-golongan B40, A40 dan sebagainya, yang tidaklah berapa arif dan tahu tentang cara nak menggunakan akaun bank. Bank tolonglah ada responsible. Kekayaan yang anda dapat, saya tak tahulah, dia yang declare juta-juta, saya tahu. Ada kita juta tu banyak lah, dia sampai bilion pun ada kan, untung kan. Betul. Bagilah manfaat tu kepada klien-klien anda. Bagilah. Kan, kau tak kesian ke bank? Kau tak kesian ke tengok orang tua tu bank? Kau tak ada perasaan ke? Ke kau nak tunggu sampai family kau kena scam? Kan? So saya bukan saya nak mengajar, tapi saya nak minta bank. Diorang tahu apa yang maksud saya ni. Diorang tahu, confirm. Diorang sama line dengan saya. Diorang pun sekali dengan saya kalau bagi talk pun. So yang mana tengok tu mesti akan faham je lah. But of course dia terikat dengan dasar, Yes, betul. arahan, bank negara dan sebagainya. Betul. Saya bagi contoh kedai akaun lah. Selalu orang tanya saya, macam mana tau nak kurangkan kedai akaun? Ni tanggungjawab bank sebenarnya nak kurangkan. Betul. Kedai akaun ni dia datang ni daripada bank. Kau yang patut pantau, kau tengok, kau educate orang. Sediakan satu MOU. Suruh pembuka akaun ni baca MOU tu. Tak boleh jual, tak boleh serah, tak boleh sewa, tak boleh apa pun. Kau dah tahu dah yang jadi kedai kau ni sebab apa kan. Kau masuk ke dalam MOU tu, suruh sign dan cap jari. Biarlah susah macam mana pun. Selalu bank ni lagi susah buka akaun, lagi selamat sebenarnya. Betul. Yes, betul. Saya nak bagi tahu dia punya petua dia. But of course kesusahan ini kau tak nak, sebab nanti susah orang nak make business, nak ada business dengan kau kan. Yeah. Betul. That's why saya kata ni semua bermula daripada anda. Orang datang dekat anda atau pergi mesin ATM nak keluarkan duit. Sediakan satu tempat di samping orang beratur menunggu. Kau sediakanlah tempat untuk orang tengok tu, dia beritahu. Adakah anda nak keluarkan duit untuk tujuan ni? Untuk tujuan ni? Jangan, itu scam. Contoh. Adalah dia buat. Tapi tu dekat mesin ATM. Saya nak tanya kepada yang bagi idea yang bijaksana ni lah. Kau buat dekat mesin ATM tu, kau rasa aku yang beratur ramai duduk depan, tunggu sekejap aku nak baca dulu tak faham, sekejap ambil masa sikit, tak faham. Kau cuba common sense sikit. Tu sebab saya selalu cakap dengan semua bank ke, telco ke, agensi penguatkuasa, kerajaan ke, jangan shock sendiri ya. Kerja kerana KPI dengan kerja kerana passion lain. Tak apa, kita letak, yang penting kita dah bagi. Dia orang tak nak baca, tak boleh lah macam tu. Betul. Kalau kita sendiri yang golongan profesional ni pun kadang-kadang nak fahamkan terma dia tu pun kita tak faham. Kau nak suruh orang tu faham, macam mana? Betul. Tu saya kata, kau letaklah, sediakan TV, biar benda tu main kat situ. Berkali-kali. Macam konsep iklan lah. Jadi orang tu kalau beratur lama, dia nak marah orang depan lambat, tak jadi. Sambil dia baca kan. Dia macam billboard lah kat jalan kan. So Ya. kalau jam kita akan tengok Dia billboard nampak tu. kan? Tapi Automatic. jangan sekejap sangat lah. Video saya dia mainkan dekat train, tapi tak ada suara. Dah semua orang tanya, Mat, saya selalu tengok video tu dekat train. Cakap apa tak Tuan tahu. cakap apa?
Lah tak ada suara, tak ada. Nampak tak? Nampak tak diorang? Nampak tak? Dia kau buat untuk apa? Bukanlah saya jealous sebab suara saya tak ada. Tak sampailah benda tu. Betul. Yes. Apa yang nak disampaikan tu tak sampai. Macam tu. Sebab Passion. saya ada tengok satu Passion. video Tuan Rahmat tu sendiri dekat dalam konten TikTok Syura, which is orang tu dia memang kedai account, tapi orang tu dah gunakan account dia, dia tak tahu duit dah masuk beratus-ratus ribu. Yeah. Macam tak make sense lah kalau untuk saya lah, saya rasa. Saya pun tak sepatutnya cakap dalam podcast ni, saya nak cakap juga Apa yang patut bank buat? Bank macam inilah bank. Sekarang ni zaman AI. Duit banyak kan? Betul. Create satu AI. Mana-mana transaksi akaun yang suspicious. Trend-trend kedai akaun. Tak payahlah saya nak ajar kat dalam podcast ni. Dia tahu sebenarnya. Tak apa, kalau tak tahu nanti suruh dia contact saya, nanti saya ajar. Sebab pegawai bank kan semua bijak-bijak pandai. Dia mesti tahu. Gunakanlah benda tu, manfaat daripada AI tu untuk membantu kita trace kedai-kedai akaun ni. Yep. Kedai akaun ni kebanyakannya semua B40. Kerja tak sure. Kejap ada masuk 5-10 ribu. Benda-benda yang amount yang tak tentu. Takkan kau tak boleh nampak benda tu? Memang kau tak boleh nampak sebab banyak. Saya pernah ada pegawai cakap, tuan banyak tuan transaksi. Kalau kau dah tahu manusia ni kelemahan dia tak boleh tengok semua, gantilah dengan AI. Kau dah tahu dah manusia memang tak boleh, aku pun tak boleh tengok semua. Gunakan AI. AI pun dah bijak. That's why AI ni kita kena train dia lah. Yes, betul. Train. Boleh buat, nak dengan tak nak je. Kalau kau tak buat sekarang, akan datang kali juga benda tu. Baik kau buat sekarang. Betul. Saya untuk makluman awak, saya dah propose juga ni idea ni. Sampai sekarang tak ada siapa berminat pun. Maksudnya idea apa ni Tuan, yang AI Ni semualah untuk, yang saya cakap-cakap baby-baby dengan awak ni, semua saya dah cakap Dekat tak ada pihak- siapa berminat pun. maksudnya Tuan dah approach juga pihak bank. Tuan. Agak-agak kenapa sampai saya vocal macam ni? Sebab korangnya tak tahu lah saya nak cakap. Nak tolong ke tak nak tolong. Cerita pasal duit tak ada. Tapi aku tengok banyak je program-program yang aku sesal. Tak perlu kot program yang macam gini, tak perlu kot. Kan habis duit banyak. Banyak lagi ilmu yang orang kata kita boleh benda sampaikan. yang Saya penting, kenapa yes. saya tekan bank? Sebab apa tau? Saya nak tanya Ain dengan Syura. Kalau lah hari-hari saya cakap benda yang sama. Korang semua jangan masuk kat bank ni. Agak-agak ramai tak orang akan keluarkan duit. Rahmat cakap bank ni jangan masuk. Orang akan terpengaruh dengan kata-kata saya. Betul lah. Rahmat dia tahu mana bank yang safe, secure. Betul. Saya dalam kepala saya pun saya ada list mana bank yang Bank paling yang- kurang, mana bank paling banyak kes yang terdedah. Saya boleh cakap. Tapi kita tak nak cakap. Sebab kita tak nak pun mengganggu operasi perbankan itu. Betul. Saya nak bagi tahu sampai ke tahap level ada satu bank tu beratus juta lah hilang akibat dimasuki oleh scammer atau hacker kat luar. Bayangkan. Orang tanya pandangan saya kata senang. You semua nampak teknologi. Oh, kita ni antivirus tak cukup kuat. Kita punya sistem shield our shield tak cukup kuat. Saya kata satu benda yang you all tak tengok. Apa dia tahu? Human firewall. Maksudnya apa tahu? Awak punya gadget ni canggih macam mana pun, kalau tangan awak tu tak gatal-gatal tekan, dia tetap takkan ada masalah. Tapi kalau letaklah yang canggih tu, tapi tangan ni sejenis yang mudah tekan, awak pun tak berapa tahu pasal IT keselamatan ni, digital, dia tetap akan kena. Ya, betul. Penting ilmu tu. Penting ilmu. That's why siapa yang kita nampak go for human firewall. Saya nak bagi tahu ni yang cerita pasal apps tadi yang saya cakap pasal key switch apa semua tu. Bank pun tak tahu siut. Saya mengajar, saya tahu. Staff bank ni tak tahu lah. Tahu. So awak tahu kalau saya buat macam mana tau? Saya wajibkan semua syarikat-syarikat besar perbankan GSC Badan Berkanun kena ambil satu sijil assessment khusus human firewall assessment sijil tu bagi melayakkan dia pakai gadget ni ataupun menggunakan sistem yang ada pada kerajaan. Kalau selagi awak tak lepas tu, awak tak layak pakai. Yep. Macam mana nak buat? Saya lalu dekat pejabat-pejabat yang saya tengok, staff-staff yang ada, saya boleh nampak kat situ mana kelemahan-kelemahan yang ada kat situ yang boleh menyebabkan data kita bocor. Yep. Benda-benda yang tak sepatutnya terkeluar. Ini penting
Saya minta maaf lah, saya nak cakap juga. Terima kasih awak jemput saya. Tak apa, Saya tak apa. luahkan benda ni. Meluahkan. Tak apa, Tak kat sini apalah. memang sesi meluahkan. Yang penting saya dah cakap. Betul. Esok meletup jadi hal kan. Buka balik video ni, podcast ni. Kita dah cakap awal dah Betul. Dah lepas tanggungjawab. Sedikit sebanyak mungkin boleh buka mata sebab mungkin orang yang kat luar sana tak ada pendedahan tu. Mungkin dia tengok podcast ni sedikit sebanyak dia dapat pendedahan tu. Yes, betul. Tapi kan Tuan Rahmat, saya nak tanya jugalah sebab sekarang ni kan dekat media sosial kecoh yang which is ada orang yang dikenali, maksudnya seperti ustaz ke macam tu yang terbabit daripada kes-kes yang macam ni lah. Maksudnya scam, derma, forex, investment ni kan. Ya. Apa pendapat Tuan Rahmat pasal tu? Dulu cikgu cakap don't judge the book by its cover kan. Tapi tu lah, ada pula cikgu cakap kena husnuzon, kena macam-macam lah. Dah tak boleh Dan husnuzon sekarang ni tabayun, macam-macam kan. Betul. Kita dapat dengar perkataan-perkataan yang dulu kita tak biasa dengar kan. Saya cakap beginilah untuk mana-mana yang anda lihat tu memang betul lah, jangan terus percaya. Saya minta maaf tau. Saya dulu sekolah agama. Okay. Saya dikelilingi oleh ramai kawan-kawan saya yang hebat-hebat dalam agama. Tapi dalam dunia yang nyata, ada banyak orang yang menggunakan agama untuk kepentingan mereka masing-masing. Yang ini lebih jahat daripada penjahat. Satu dia dah jahat, satu dia gunakan agama. Yes. Very bad. Minta maaf cakap, yang kat dalam tu yang kononnya ada title. Saya tengah fikir, patut tak saya cakap sekejap saya tengah fikir. Luahkan. Syed, luahkan. Contoh ada orang cakap, tuan, ustaz tu pun masuk lah. Saya kata, contoh pelaburan kan, ustaz tu pun masuk lah. Saya selalu cakap dengan public. Saya kata gini, bila cakap pasal pelaburan, your indicator bukan, you punya panduan bukan ustaz. Ustaz ni dia tahu dalam agama. Tu betul. Tapi pelaburan, you kena cari orang yang arif dan pakar dalam pelaburan. Betul. You kena cari orang yang betul. Tuan, polis masuk. Bukan semua polis tahu pasal keselamatan digital. Bukan semua polis tahu pasal pelaburan. Polis pun ada yang tamak juga. Janganlah kau asal, tuan dia kata ada polis masuk. Bukan. Yang patut kau kena tanya, Rahmat masuk tak? Kalau Rahmat tak masuk, maknanya ada something yang kau kena Fikir dulu. Kena fikir-fikirkan lah kan. Tu banyak orang sekarang menggunakan nama polis. Bukan semua polis tahu tuan. Ni Ain dengan Syurah, tak semua polis tahu. Bukan semua polis pernah duduk dalam siasatan. Bukan semua polis duduk dalam unit jenayah komersial atau unit scam yang kena investigate, tahu pelaburan yang betul macam mana, red flag dia macam mana, yang ni akan datang jadi apa. Tak semua orang duduk tempat yang sama. That's why dia orang menggunakan elemen-elemen ustaz ni lah yang saya geram ni. Kan? Ustaz betul-betul lah. Saya pun ikut ustaz yang betul juga. Cuma banyaknya yang menggunakan elemen itu. Contoh macam ada kes tu. Oh, saya tak scam orang, saya pun mangsa scam. Wah, dia punya play victim. Dia of course dia akan play victim. Orang pula, dia ni tengok orang nampak macam warak ni, takkanlah nak menipu kot. Nampak dia menggunakan tu. Tapi di sebaliknya, hanya orang-orang yang rapat dengan dia tahu betapa kotornya permainan dia. Macam mana dia menggunakan elemen-elemen agama dalam tu. untuk mendatangkan kepercayaan itu. Sebab yang paling mudah percaya dengan elemen agama ni orang tua kita. Betul. That's why saya cukup menyampah kalau orang menunggang agama. Tengok macam kita tengok viral. Infak berniaga. Infak dulu baru kita boleh sedekah. Salah. Betul. Dia boleh terbabit juga ke dalam macam kes umrah, travel? Sama. Cerita pasal duit. Saya cerita pasal duit. I don't care you datuk ke, Tan Sri ke, ustaz ke, ustazah. Semua saya bedal sekali. Sebab pasal duit ni, orang macam gini ni pun hanyut juga. Banyak ni banyak benda yang kita tak nampak, yang sebenarnya tak sepatutnya kita tengok. Contoh dia jual contohlah perfume, dia jual produk-produk air, letak motor, letak duit banyak kat belakang ni. Okey, sila beli ni, anda akan dapat cabutan motor. So salah. Itu saya nampak dia tikam. Macam saya nampak judi. Judi, betul. Tapi benda tu kita nampak hari-hari, betul tak? Betul. Ini yang kita risau sebenarnya. So peranan siapa yang nak kena tengok benda tu? Kita letak PDRM juga. Itu peranan SKMM. Jabatan Agama kena tengok. Kena tengok. Banyak sebenarnya. Semua agensi, minta maaf semua agensi yang ada kat Malaysia, kalau anda menjalankan kerja anda dengan betul, InsyaAllah apa yang masalah-masalah yang ada tu boleh dikurangkan. Betul.
buatlah buat kerja masing-masing. Saya pun bukan kata saya bagus sangat, tidak. Saya pun menasihatkan diri saya juga. That's why saya memilih untuk saya bersara, untuk saya fokus mengajar je lah. So kalau saya tak mengajar, saya salah lah. Sebab saya dah tahu 100% saya kena mengajar kan. Okay. So Tuan Rahmat, sebab Tuan kan tadi cakap antara salah satu benda yang Tuan duduk dekat dalam PDRM tu, Tuan dah siasat banyak benda lah. Boleh tak Tuan share sikit mungkin satu kes yang betul-betul tinggalkan kesan dekat diri Tuan Rahmat tu? Tu tadi yang pakcik uncle tu di China. Yang 40,000 hilang tu. So apa kejadian selepas tu Tuan? Maksudnya Saya tak tahu lepas tu. Tapi saya ada pesan dekat anak buah saya. Kau bagi duit tak? Bagi tuan. Saya tak peduli lah anak buah saya ada duit ke tak. Saya memang jenis apa yang saya arah dia kena buat lah. Bagi tuan. Sebab kita duk fikir dia nak makan apa lepas tu kan. And then ada satu lagi kes tu yang ada satu makcik ni DM saya. Dia kata, tuan, arwah baru meninggal. Dia kena scam. Dia kena jantung. Dia selalu tengok tuan. Dia suka tuan. Tapi saya suka tengok tuan. Tengok tuan tinggal arwah, dia kata. Dia tak cerita meninggal sebab apa. Tapi kita dapat rasa kan. Cik, sorry cik kalau Rahmat nak tanya. Dia meninggal sebab apa? Meninggal sebab scam. Kita dah dapat rasa dah kan. So janganlah dia boleh melibatkan nyawa. Yang bunuh diri saya yakin banyak Cuma tidak meninggalkan nota saja. Bunuh diri saya yakin banyak. Bunuh diri disebabkan scam. Ya, kena scam. Dia sebab duit tak ada Syurah. Okay, sorry you 20 something kan. Okay, lebih kurang Okay, you imagine umur you dah 70 atau 60. Akhirnya inilah setitik perlu aku bekerja 40 tahun. Berhilang. Overtime. Nampak duit tu ada 300,000. Tiba-tiba besok bangun dah kosong. Ya. Sebab Duit hilang satu hal. Ni yang you korbankan masa 30-40 tahun. Start from zero balik. See? Tu saya kata tak payahlah nak cerita pasal nak berjanji bulan bintang apa semua kan. Kalau untuk public saya nampak lah sekarang ni yang very important is macam mana kita nak tolong rakyat Malaysia tak kena scam. Tu saya kata satu hari, contoh satu hari ni saya nak bagi nampak impak dia betapa besar ni. Satu hari duit rakyat Malaysia kena scam yang lepas punya statistik. Satu hari 8.1 juta. So you imagine ni kita tengah berbual 81 juta hilang. Besok 81 juta lah. Lusa 81 juta hilang. Setiap hari selama setahun 2.9 bilion. Berapa banyak sekolah awak boleh buat? Berapa banyak jalan? Berapa banyak rumah kau boleh buat? Rumah orang miskin. 2.9 bilion. Takkanlah yang ke atas tu tak nampak. Nak tunggu apa? Kalau tak, dia mesti ada jalan penyelesaian. Cuma kau tak jumpa dan kau buat selama-lama yang kau buat ni kau rasa kau buat tu betul. Sebenarnya tak betul. Minta maaf, kenapa saya nanti orang kata Rahmat ni nak suruh ambil dia. Ginilah, memang aku je yang tahu. Dah nak buat macam mana? Aku terpaksa cakap macam gini sebab aku nampak kau buat benda yang ni tak payah buat sebenarnya. Dah lah kau buat tu guna duit. Bukan murah juta-juta juga, betul tak? Duit siapa? Duit kita juga, duit rakyat. That's why saya sampai tahap macam kalau tak pandai bagi aku buat lah. Pada kau bazir duit macam tu. Minta maaf saya macam begitu. Contohlah marketing yang saya nampak dekat media sosial. Ini apa syok aku tak faham kau buat apa ni? Ni aku tahu kau nak buat benda ni kena bayar, aku tahu kita nak sebut lah marketing apa kan. Saya ada lihat beberapa program yang dibuat oleh bank. Saya tak nak sebut lah, nanti kan ada terkena kat orang-orang. Saya cuma cakap macam ni lah. Kalau tak diimpak, tak payah buat lah. Jangan syok sendiri lah. Kesian ni orang tua-tua ni. Tak kesian. Janganlah kejar nak untung je. Tapi orang yang kena scam kita tak fikir Saya nak bagi tahu awak, yang merayu, yang menangis-nangis kat saya ni macam-macam orang datang. Semua kata tuan, yang ni tak nak tolong, ni tak nak tolong. Duit dia memang tak dapat balik. That's why saya fikir begini. Saya selalu cakap dengan anak buah saya, niat kau tolong orang, bukan niat kau tu dapatkan duit balik ke apa ke. Tolong orang tu dia besar. Betul. Boleh dapat duit tu balik, dapatkan. Boleh tolong support dia, support. Boleh tolong nasihat. Tolong orang, tolong. Itulah objektif kita masuk polis pun. Dan itu yang sekarang ni saya buat. Orang tanya, kenapa Mat kau asyik buat konten je? Saya kata senang je. Besok aku mati, inilah modal aku yang boleh, wallahu alam, yang boleh orang ingat. Allah terima ke tak aku tak tahu. Aku buat inilah yang boleh membantu aku besok kat bawah. Kau tak boleh tolong aku pun. Tu sebab orang cakap, Rahmat kenapa you nak buat video? Of course inilah pelaburan aku. Kan?
Tu saya kadang-kadang yang sedih ni apa tahu, makcik-makcik. Tuan, bila tuan nak datang kampung saya? Dia mesej. Saya baru kena tuan, 2 kali kena pula tu. Cik, tak ada ke YB ke kat sana cik? Saya nak pergi tempat cik jauh ni. Sampai tahap macam tu tau. Ya. Boleh kalau nak suruh saya buat percuma, boleh, tak ada masalah. Tapi kau pun pastikan yang lain-lain tu semua jangan bazir, semua percuma. Ni tak, bila buat benda lain ada pula duit. Kau bayar duta ni yang beratus ribu untuk buat kau punya video apa, kempen pun ada pula duit. Saya sedih ada satu, saya tak nak cerita bank mana. Tuan, boleh tak buatkan kita orang satu video? Boleh. Berapa? Berapa apa tuan? Yelah, berapa nak bayar untuk ni? Oh tuan, ni CSR boleh tuan? Oh, time aku kau memang nak CSR kan? Orang lain tu kalau aku tengok kau punya dinner tu, kau punya apa boleh pula kan? Betul. Kadang-kadang saya sedih. Apa tuan rasa waktu tu? Sedih gila shoot. Itu antara my turning point episode awal. Kalau awak nak tahu. Apabila bank layan saya macam tu. Ditambah lagi, of course Rahmat semua nak kan. Tuan boleh tak datang program kita ni? Saya sibuk ni, saya ada kerja. Diorang buat apa? Dia contact my boss. Rahmat, you pergi. Saya takkan cakap tak. Baik bos. Ya. Kau dah main level macam tu dah tak boleh lah. I see. That's why orang tanya kenapa besar. Saya kata banyak lah benda Banyak yang faktor. ish, tak boleh ni aku macam ni. Tak boleh. Betul. Memang dia orang lanyak, dia orang gunakan cukup-cukup. Gunakan cukup-cukup. Pada saya lah, jangan gunakan PDRM lah. Okay, kalau you nak gunakan PDRM untuk kepentingan you boleh. You bagi balik pada PDRM apa yang patut you bagilah. You faham lah. Kau syarikat swasta apa? Ya tu. Engkau hadirkan polis tu untuk mendatangkan trust tu. Buat orang percaya. Kau yang dapat untung tu bukan polis dapat. Betul. Kau bagilah balik kat polis. Bagilah macam mana, takkanlah aku nak ajar kan. Banyak cara kau boleh bagi apa. Saya banyak tanya bos, ini suruh kita buat ni ada. Tak ada mak, tak ada. Polis kan semua percuma kan. Tu saya selalu cakap dengan orang, awak ada bajet tak ada? Tak ada, awak panggil polis percuma. Rahmat kena bayar. Tuan, kenapa dia tak sama? Memang percuma dengan bayar memang tak sama. Tuan punya macam lain je mengajar, yang ni macam lain, memang macam tu lah saya kata kan. Itulah hakikatnya. Itulah hakikat dia. Tapi kan tuan rasa kalau kita nak kurangkan scam ni sebenarnya, siapa yang patut mainkan peranan dia yang paling penting? Bank ke? Telco ke? Polis ke? Platform media sosial ke? Bajet, saya cakap pasal bajet, mesti daripada bank atau telco. Sebab orang kena scam ni semua daripada tempat kau tau. Kena scam tengok dalam media sosial betul? Betul. Media sosial tu dalam handphone betul? Betul. Tu semua relate dengan internet betul? Telco lah. So benda yang relate. Kan? Basic dia start Basic. dengan Account bank. Bank daripada mana? Account bank kan? Bank lah. Sebab dia orang ada profit. Dia cakap macam ni, kita harapkan government kan macam-macam. Betul. Duit tak cukup lah, bajet itulah bajet ni lah. Susah lah. Penat lah nak cakap dengan government. Semua macam tak ada duit. Tak tahu. Yang ni boleh pula kau buat program ni berjuta pula tu kau habis. Aku tengok banyak duit kau. Tadi cakap tak ada duit. Tak tahulah, kita tak naklah komen kan. That's why saya pergi pada swasta. Saya pergi pada swasta sebab yang mengkayakan swasta tu siapa? Kerajaan. Mangsa-mangsa ni lah. Tu responsible. Memanglah saya tahu, okay, diorang ada duit yang dia bagi. Saya tak naklah pergi dalam pasal bab tu Dia ada bagi kepada agensi tu untuk buat. Tapi yelah, bagilah yang kau punya lah. Betul. Kau tak ada rasa bersalah. Saya ada rasa bersalah sebenarnya, betul. Saya minta maaf cakap, saya memang rasa bersalah kalau orang kena scam. Tak tahulah orang lain kan. Betul. Dia memang sampai satu level biar Rahmat, dia orang ni cakap macam mana pun kena juga. Dia ada orang yang jenis macam tu. Ada sampai satu bank, tak apa tuan, ini belum letup lagi, kita kasih dia letup dulu, baru kita ambush. Duit banyak baru kita freeze. Ada yang cakap macam tu. Tu saya kata, tahulah, saya manusia biasa. Saya ada rasa kesian. Memang awak nampak saya garang tegas. Sebenarnya saya tegas ni untuk nak mendidik awak. Saya cakap lembut-lembut tak nak dengar. Memang saya kena macam ni, baru awak dengar. Okey tuan, macam kita tengok kan tuan ada cakap tadi pasal suspek, pasal mangsa semua tu kan. So saya macam terfikir juga sepanjang tuan berdepan dengan suspek ni kan, apa alasan yang diorang selalu guna? Suspek Betul. Guna untuk apa? Kata menipu dia ni jadi lah, scammer. scammer ni. Betul. Apa Itulah dia alasan yang paling biasa diorang ni? Okay. Of course, tak ada orang yang semudah itu dia kata dia memang betul-betul buat dengan niat. Selalunya mereka akan play victim. Saya tak tahu je memanjang.
Tapi kau tak boleh gunakan itu sebagai satu alasan. Dalam undang-undang pun perkataan tak tahu tu tidak boleh menjadi Alasan. dia tak panggil, dia bukan dia panggil Diterima. defense. Dalam terma dia defense. Tak boleh guna alasan tak tahu. That's why tahu dengan tak tahu ni tanggungjawab kita kena ambil tahu. Kan? Kita semua tahu pasal perlembagaan apa? Betul. Kan? Dalam perlembagaan dah cakap, dalam undang-undang kita sebagai rakyat Malaysia dah cakap dah kena belajar, kena ambil tahu, kena ada ilmu, kena tahu tu semua, kan? Masalah orang kita ni mencari jalan yang mudah untuk nak mendapatkan duit. Betul. Kan? Dia semudah yang boleh, tak kisah haram pun tak apa. So orang-orang ni penjenayah ni biasanya jawapan yang paling Biasa. kalau banyak saya dapat, kalau nak kata saya memang mengaku saya nak jadi scammer, tak ada. Tak ada. Selalu dia akan kata dia jadi mangsa. Itu of course selalu. Dan dia kata saya pernah kena scam, saya sakit hati. Scammer yang scam saya tak dapat tangkap. So saya rasa jadi scammer takkan dapat tangkap. That's why dia pun decide tu jadi scammer. That's why diorang ni dah ada satu benda tau yang terbuku dalam hati dia. Tu kalau kita dapat bercakap dengan scammer, mesti dia akan cakap, tangkaplah kalau berani. Dia boleh cabar kita. Sebab dia dah tahu tau benda ni yang bukan nak tangkap tu bukan satu benda yang mudah, kan. Betul. Dia dah ada satu benda yang dia geram sangat, dia marah. That's why dia sampai saya tak apalah, aku tak peduli lah. Aku ambil duit kau je, bukan aku bunuh kau pun. Dan diorang ni telah diracuni dengan tak apa, kau ambil duit diorang tu tak bayar zakat, tak bayar apa. Dia pusing macam tu tau. Nak menghalalkan perbuatan dia yang salah tu, kan. Kataan tak tahu tu, tak mungkin tak tahu. Dia tahu tu scam. Banyak je saya punya sumber-sumber saya. Dulu dia scammer, sekarang jadi orang, dia kontak saya. So, boleh tak saya nak dedahkan, dia cerita. Ada juga. Ada yang dah duduk dalam pejabat tu, pejabat scam, tuan. Saya kat dalam pejabat dia orang ni. Saya jenis, saya tak akan percaya. Selain pada kau hantar aku video. Dia akan hantar video, tuan tengok. Ada, dalam handphone saya ada banyak video. Saya ada gambar penyamun-penyamun scammer-scammer yang duk Yang scam buat dia awak tu semua ada. Budak-budak kita yang muda-muda yang konon. Dia senang nak tahu gini je. Budak tu kau tengok tak ada kerja tapi pakai kereta mewah, ada duit. scam Something lah wrong tu. Bukan susah, kakek ni berlambat apa. Kerja tak tahu tapi Banyak duit. mana kau boleh pakai kereta ni banyak kan? Betul. Tu kerja siapa tu nak kena godak ni? LSDM ni kerja. Kan saya cakap tadi, semua pihak kena main peranan. Betul. Kita punya part ni kalau dicek ni macam-macam dia check kan. Yang tu paling senang. Kau pergi je godak, mesti kau jumpa mistake kat dalam tu. Dia ada duit banyak. Kau cuba check, mesti ada something yang tak betul. Mesti ada, confirm. Something yang tak nampak kan. Confirm. Banyak lah. Kan saya dah sebut tadi, off the record siapa nama-nama orang tu kan. Mana ada kerja. Kau tengok dia ada duit, dia boleh bagi orang tu, boleh bagi sedekah tu, sedekah ni. Tapi kalau kita pula ambil tindakan, nanti kata kita jahat pula. Oh, dia tu kan sedekah duit kat orang. Tak baik dia orang ni. Itu apa yang nampak lah. Dekat social media. Banyak sistem yang perlu diperbaiki. Kesimpulan yang saya boleh kata, sistem cantik, insya-Allah rakyat hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Sistem mana? Sendiri fikirlah. Kepada yang tak boleh fikir sistem apa tu, tuan? Semualah, sistem perbankan, sistem Telco. telekomunikasi kan. Sistem kita punya dalam media sosial. Tadi puan sebut puan tadi sebut pasal umrah. Sistem tu sama. Siapa patut main peranan untuk mengawal selia, memantau travel agency? Siapa? Islam. Hotel. So Banyak. setiap tahun ada. Betul? Kau nak biar tunggu masa bila? Betul. Memang saya tahu travel agency ni tak ada niat nak tipu. Sebab masalah berpunca daripada negara sana. Saya faham. Cumanya kalau dah tahu benda tu setiap tahun ada masalah, okay, so kerugian tu kita nak letak beban tu pada siapa? Siapa yang patut tanggung kerugian tu? Travel agency ataupun kita ni yang masuk? Of course travel agency. Kau kan buat bisnes. Bisnes ada untung ada rugi. Takkan kau nak letak kerugian tu pada makcik-makcik yang simpan duit dia yang bagi kat kau tu. Betul.
Kau kena ada rasa tanggungjawab. Tu sebab saya bagi idea, saya kata semua travel agency ni kena letak security, kena letak bond. Supaya kalau jadi masalah, payah pakai duit tu. Habis cerita. Isu dia orang yang kena scam, dia nak duit dia balik je. Tapi banyak pula travel agency marah kat saya. Kau ni bodoh ke apa, Rahmat? Ini bukan bisnes, Rahmat, kalau nak letak-letak bond. Kita travel agency yang baru nak cek makan, mana ada duit banyak-banyak nak letak. Ini risiko nak kena hadapnya. That's why peranan Motek kena ambil maklum. At least Motek, at least pernah tengok Motek mengajar orang cara nak pergi bercuti, melancong selamat, travel. Pernah tengok? Tak pernah kan? Tak pernah. Nampak tak? Semua saya cakap, dia akan berbalik kepada pendidikan. Betul, ilmu tu. Semua pendidikan. Orang kena scam pasal menyamar sebagai JNT. Itu banyak. Itu kan? Betul. Dia swasta ke kerajaan? Swasta kan? Duit banyak kan? Untung kan? Betul. Mana dia punya hebahan info tentang nak membantu klien-klien ataupun rakyat Malaysia tidak berurusan dengan JNT yang palsu? Ada ke? Mungkin ada, tapi dia upload dekat laman web dia je lah. Yang dia sendiri short sendiri. Ni saya kata short sendiri. Buatlah something yang serius sikit. Yes. Kan? Ni bantuan kerajaan. Orang tu banyak kena scam bantuan kerajaan tau. Bantuan kerajaan selalu dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan. Banyak iklan-iklan bantuan kerajaan tu. So, orang tua-tua ni dia tak tahu macam mana nak tengok iklan tu betul ke tak. Kau sediakanlah satu tempat untuk orang tua ni. Apa-apa tanya kat situ. Sistem ni sistem Memang dia cakap ada. Kita ada checkboard, kita ada ni. Kalau kau ada, kau tak promote, kau tak payah cerita kau ada lah. Ni aku cakap ada dan kau bagi impak pada orang. Jangan cakap ada tapi orang pun tak tahu. Kan banyak kita kat Malaysia ni, kita ada. Kau je yang tahu ada tu, aku tak tahu pun. Ya. Tak sampai. Kan? Bagi aku tu fail. Kau dah. Ni saya bagi contoh paling mudah. Kita ada Kementerian Digital, betul? Betul. Awak tahu fungsi Kementerian Digital apa? Jujur. Okeylah, jawapan yang safe. Tak berapa tahu dah tuan. Tapi kementerian tu wujud. Ya. Wujudnya kementerian-kementerian ini of course dengan menggunakan duit kita. So sepatutnya kewujudan kementerian ni kau kena war-warkan pada publik kat luar sana fungsi sebenar, apa sebab, apa yang kau boleh dapat daripada kementerian tu. Kalau kau tak cerita, tu yang scammer boleh menyamar. Saya daripada Kementerian Digital. Saya daripada kementerian ni. Kementerian dia boleh guna nama-nama tu. Betul. Dan orang kampung, ada tuan Kementerian Digital. Orang kampung cakap macam tu. Kita pun tak boleh salahkan dia. Dia tak tahu. Yes, betul. Tu sebab saya kata peranan semua orang. Main peranan. Dan sekarang ni zaman media sosial kan. Kau bagi je lah media sosial. Ajar je kat media sosial. Janganlah guna poster-poster zaman dulu tu. Tuan, kita dah buat poster, siapa tengok poster kau? Kalau awak tak percaya, awak tengok agensi government punya view, like dan share dia. Banyak ke sikit? Kata Sedih. Sebab tak menarik. Kau gini, kita nak jual barang, kita kena tengok siapa target audience kita. Betul. Bagi apa yang target audience nak. Betul. Bukan, contoh saya pernah buat satu video tau. Dalam polis ni. Mat, bos buat video. Okay, buat. 3 tahun tak keluar-keluar. Video aku buat itu macam tu. Tak lah, Mat. Pergi kat bos ni kena tendang. Lepas tu ni patah balik. Tak keluar lah. Tukar pula bos baru. Terbungkus habis. Tu saya cakap lepas ni aku tak nak buat video lagi untuk polis ke apa. Sebab aku buat video bukan untuk bos tengok. Aku buat untuk public tengok. So aku patutnya kena tengok apa yang public nak. Ada satu pegawai cakap dengan saya, Mat, aku tengok kau ada cakap perkataan awak tak boleh guna. Perkataan awak pun kena tegur. Habis saya nak guna bahasa apa? Perkataan apa? Anda. Kau bayangkanlah. Aku bukan baca berita. Senang-senang aku keluar polis lah. Senang. Susah sangat lah. Itu pun kau nak kena tengok. Bukan semua orang suka apa yang saya buat. Maksudnya masa buat video tu kena cakap anda. Bukan awak. Ya. Awak tahu prosedur sebenarnya dalam polis nak buat video tu pun kena melalui beberapa proses. Nak lepas tu lepas. Lama yang kau cakap ni ada melalui proses ni tak? Melalui PRO tak?
Macam mana aku cakap spontan nak melalui PRO? Aku cakap spontan kan. Memang kalau dikaji balik, ditengok satu-satulah. Memanglah ada beberapa perkataan tak sesuai bila kita beruniform. So disebabkan saya dapat tekanan itulah, maka then I choose, saya bersara. Saya tak pakai uniform. Kalau aku pakai uniform susah sangat kan. Cakap tu tak boleh, ni tak boleh, tu tak boleh kan. Naik suara sikit tak boleh, keras sikit tak boleh. Polis menengking-nengking. Nanti keluarlah tajuk polis menengking-nengking. Padahal dia tak tahu yang kita menengking ni sebenarnya bukan kita nak menengking, tapi Tegas. orang yang kita sedang berhadapan tu orang yang bermasalah. Susah, bukan mudah dan tak semua orang faham dunia mengajar ni. Ada orang dia mengajar tu sekadar ambil Sampaikan masa je. balik, baca slide balik. Saya pernah tengok adalah sebuah agensi ni buat program peruntukan masa 2 jam. Dah lah yang dipanggil tu pegawai-pegawai kerajaan tu level-level yang pegawai-pegawai pula tu. Saya tahu sebab my wife join. My wife cerita kat saya. Saya ni jenis tak suka tengok orang lain yang aku rasa macam aku tak boleh tengok orang lain yang tak tahu nak mengajar aku, tak boleh. Okay. Macam tu. So my wife join. Macam mana kelas tadi? Okay. Sejam dah habis. Patut 2 jam, sejam dah habis. Okay. So then sebab orang rumah saya tengok, dia nak comparekan apa yang saya bagi dengan orang tu sama tak? Dia kata jauh lebih bagus awak yang bagilah. Yang ini dah lah kerja dia membaca slide je. Baca slide tunjuk video, baca slide tunjuk video. Itu bukan mengajar. Sampailah apa yang Tak sampai. Itulah yang nak buat. So nanti laporan ujung kita telah membuat program advokasi. Kan dia orang akan hantar laporan kan. Tahu tengok kat parlimen. Kalau orang tanya sikit dia akan keluarkan laporan dia. Orang bukan nak tengok laporan, orang nak tengok impak. Yes, result tu. Result tu. Saya pernah mengajar paling ramai 1,000 lebih orang. Pernah. Intan. Tahu kan Intan? Kalau government, tempat latihan kita panggil Intan. Dia buat online sebab dia nak buat satu Malaysia. Dia peruntukan slot tu 600 lebih. Itu pun dah lebih. Sebenarnya dia peruntukan 500 ke 400. Itu ramai pula yang masuk 600 lebih. Bagilah masuk. Ni kan ilmu untuk semua. Tuan, macam cecah 1,000 je. Saya kata, boleh, bagus je masuk semua. Just semua masuk. Sebab saya ni nak mengajar orang lain, saya nak bagi semua kan. Tapi bukanlah masuk 1,000 tu semua orang dapat benda yang sama. Tak. Saya nak bagi tahu, awak nak kejar pada kuantiti. Saya pernah mengajar dalam tu ada 1,000 lebih. Pernah. Dan saya yakin bukan 1,000 lebih tu dapat benda yang sama. Tu sebab dalam ilmu, dalam etika untuk mendidik, dia kata limit dia jangan lebih 50 orang. Nak dapatkan Impact keberkesanan tu jangan lebih 50 orang. So kalau lebih tu faham-faham lah, nanti akan ada tak sampai dan sebagainya kan. That's why I don't go for kuantiti kita jumlah ceramah dah berapa ribu. Saya tak itu. Saya pergi kepada impak dan hasil dia. That's why saya selalu apa tau, saya akan tanya, faham ke tak? Faham ke tak? Saya bukan setengah orang, okay, dah cukup kan, kita dah dapat berapa ratus audiens yang datang kan, dah balik. Tak boleh, dia tak boleh macam tu. Orang tua lagi bukan mudah nak mengajar orang tua. Saya banyak turun kampung-kampung mengajar orang tua. Tak semudah. Tegak je. Cik, macam mana cik? tak ya, tak. Tu mana cik? Dia datang tu sebab dia kawan-kawan dia ajar. Ada macam ni, macam tu. Nak ni tak tahu anak ni macam mana. Nak delete tak tahu. Nak tekan apa tak tahu. Tak tahu langsung. Yang dia tak tahu langsung itulah yang menyebabkan duit dia banyak hilang. Kena sedut tu. Tu saya kata penting tu nak mengajar tu. Saya my idea is apa tadi? Klinik handphone. Semua orang boleh datang. Semua boleh datang. Yes. So awak boleh buat medical check up untuk badan, buat medical check up untuk handphone. Betul. Saya lah doktor tu. I come out with the idea because banyak orang datang jumpa saya, dia suruh tuan checkkan handphone. Itu aku macam penat tau. Ya Allah, nak check kau punya handphone ni, baiklah aku buat secara open kan. Tu I come out with the idea. Bas bergerak tu lah. Bas tu dia boleh pusing. Satu Malaysia. Sekarang dah ada lah. Tak ada siapa nak taja, mana ada duit. Belum lagi lah. Kerajaan dia nak jimat duit. Tapi sayang lah sebab tu antara benda yang bagus juga yang boleh. Bagus pada kita, pada orang yang nak mengeluarkan bajet tu, mungkin pada dia ada banyak lagi benda lain yang bagus. Awak kena faham bila bab dia orang tu, ada banyak lagi yang lebih bagus pada kita, apa yang kita cakap. Itu macam Marah. Memang geram. Awak tahu bas bergerak ni dia ada impak dia tau. Saya bagi contoh Apa pernah tengok bas JDT?
Oh, okay. Facility. Orang kalau tengok bawah situ, wow. Wow, Padahal dalam tu kosong, tak ada orang pun. Player pun tak ada. Uish, gila siut. Tengok Player JDT lalu sebelah aku. Nampak tak dia punya Hmm. impact dia tu. That's why, ni pada saya lah, pandangan saya. Kenderaan yang digunakan ini yang boleh bergerak mana-mana, ini salah satu Cara cara yang nak paling marketing dan promosi. Dulu pernah dibuat oleh syarikat-syarikat rokok. Ada satu syarikat rokok ni, dia beli semua kereta sports car. Dia design semua dekat sports car tu. Saya tak nak sebut lah, takutkan kita dalam podcast ni tak boleh ni kan. Semua sports car dia, design dia punya nama-nama tu. Kerja dia, hari-hari round je dekat KL, kat mana. Pergempak siap. So kita boleh buat macam tu. Betul. Kalau tak nak bas bergerak, awak tukarlah pada kereta sports car bergerak, boleh juga kan. Terpulang pada passion. Betul. Benda yang kena dengan masyarakat untuk tarik dia punya. Kalau awak tanya saya tak nampak lah orang yang ada passion ni. Tak maaf, saya tak nampak. Dalam polis adalah beberapa pegawai yang saya tengok. Bukan level atas tu banyak yang ada passion yang bagus. Tapi dia level atas kan. Saya nak cakap level saya bawah ni. Saya tak nampak ramai. Seriously tak nampak. Ada tapi tak nampak. Tapi kalau awak cakap yang luar tu pun, minta maaf lah. Mungkin saya silap sebab saya tak jumpa semua orang. Tapi saya tak nampak. Saya kalau saya tahu orang tu dia pernah buat benda tu dan saya nampak, saya boleh cakap. Tapi saya tak nampak. Okey, awak tag video pasal scam. Keluar muka siapa? Mak Fitri. Mak Fitri kan. Ada keluar muka orang lain. Tapi jangan risau. Kalau bab-bab lain, bab nak bayar lebih, dia akan panggil orang lain untuk jadi duta ke apa kan. Dia akan pergi pada situ. Ni yang saya cakap pasal pembaziran. Saya punya idea is, saya akan letak Rahmat Fitri kat dalam semua handphone kat rakyat Malaysia ni. Percuma. Ada orang nak taja saya. Saya ni sejenis masalah saya lah. Saya susah nak, kalau boleh aku tak nak kenakan cas pada rakyat Malaysia. Kalau boleh. Biasa sampai sekarang ni, tolonglah. Kerajaan tolonglah taja. Saya tak nak ambil duit rakyat. Sebab ni memang tanggungjawab kerajaan. Kena ada dekat dalam handphone. Rahmat kat dalam tu. Supaya you nak tanya apa, Ain dengan Shu nak tanya apa, tanya kat dalam tu. Tanya handphone, pinjam handphone. Awak nak keluar rumah, awak tekan apa dekat phone? Keluar rumah tekan apa? Wis. Best kan? Semua orang Betul. menjadi satu budaya dan jadi satu normalisasi. Normal untuk Automatic. semua. Yes. Automatic. So lepas ni kita budayakan kepada rakyat Malaysia, apa tekan ya, tanya Rahmat. Mat, aku dapat mesej ni Mat, kau tolong check mesej ni betul tak, aku hantarkan kau. Rahmat tu aku jawab, jangan babe, ini scam. Contoh. Mesti ada human touch. Rakyat Malaysia dia tak nak chatbot. Kepada semua agensi-agensi kat luar sana yang bangga dengan awak punya chatbot, minta maaf orang pun tak tahu kewujudan chatbot kau tu. Orang kena scam, kau ingat orang boleh type ke? Dah kena scam ni, hati dah berdebau ni. Nak type pun bergigil. Nak cerita pasal scam panjang lebar, so lupakan korang punya chatbot. Bagi dia satu apps AI, ada muka Rahmat. Contoh muka Rahmat, dia boleh bercakap. Robot. Kalau macam zaman akan datang kan, nanti akan ada keluar muka orang kan. Benda tu akan berlaku akan datang Ni saya nak cakap awal-awal lah, supaya kalau benda ni berlaku, dalam podcast ni kita dah cakap kan. Letak dalam ni, biar dia boleh bercakap dengan orang yang dia nak bercakap. The best part is, tak semestinya muka Rahmat. Kita boleh letak wajah-wajah ikon. Contoh Siti Nurhaliza. Contoh Fatah Amin. So golongan warga emas yang malas belajar tadi tu, yang kita cakap tak nak dengar, Kenal. tanya apa nak tanya sikit Siti tu. Siti tu aja Pak Haji dengar ni Siti nak ajar. Itu satu kaedah yang Dekatlah di hati dekat masyarakat. di hati dan gila Syuk dapat bercakap dengan Siti Syuk. Betul ke Ti? Betul. Jangan buat itu scam. Jangan tekan tau. Macam tu. Contoh. Ni sebenarnya idea dalam proposal saya dah dedahkan dalam podcast ni. Saya pun nak Satgi tanya banyak orang Sailang lah. Itulah saya pun nak tanya, kalau contoh dah ada badan kerajaan ataupun yang tengok, yang mungkin rasa macam okey kita dah patutlah ambil tu, maksudnya proses tu semua dah settle dah boleh di launching ke macam mana tu Tuan Rahmat? Untuk proses nak buat benda tu, of course dia memerlukan masa untuk train. Yes. Okay. Saya ni sebenarnya apa yang saya cuba bagi ialah macam ni lah. Aku nak bagi otak aku dekat kau. Sebab aku ni tengok aku tahu dah scam.
So otak Rahmat ni letak dalam AI tu, korang government bagi balik pada rakyat. Supaya otak ni boleh pakai untuk semua orang. Yes. Dia gini, awak katalah sentiasa berdamping dengan saya, setiap apa yang jadi dekat iPhone awak mesti tanya Rahmat. Mat, tolong cek. Takkan kena scam kan? So macam mana kita nak bagi Rahmat ni ada kat seluruh 35 juta rakyat Malaysia? Letaklah dalam iPhone. Percuma. Betul. Bagi je percuma, dia akan pakai. Dia akan pakai. Bagi yang nampak real time. Sebab orang ni dia suka real time. Dia suka bercakap, I nak makan kat sini, you rasa okey tak? Kan kadang-kadang yang nak mendengar dia sikit Nak tu fast kan. respond tu. Yes. Okey, tempat ni kalau ikut pada respon yang kita tengok kat media sosial kan, kita pakai AI kan, kita boleh dapat semua kan. Macam lah orang cakap pasal ChatGPT kan. Cuma saya nak beritahu ChatGPT tu tak accurate saya beritahu. Gemini pun sama. Yang orang pernah tanya saya, Tuan, buat apa pakai Tuan, kita ada ChatGPT. Dia pernah cakap dengan saya macam tu. No. Otak Rahmat dengan ChatGPT, otak Rahmat paling betul. Sebab saya pernah test kat ChatGPT banyak kali. Dia tak memberi jawapan yang betul. Memang of course orang digital boleh tahu ChatGPT tu tak accurate. Yes. Kan? Cuma saya nak bagi tahu ginilah. Aku ada otak aku. Sebelum aku ni nak pergi selama-lamanya, kau gunalah otak aku, ambil kau letaklah kat dalam tu. Taklah. Diorang ada duit. Awak tahu diorang buat, cuba tengok kalau diorang announce semua main juta ada pernah. Saya ni mengumumkan RM5,000 untuk program. Tak ada RM5,000 lah. Semua berjuta je. Type je kat scam tu. Perbelanjaan kerajaan untuk scam. Semua juta. Semua juta. Kita ada buat lah. NSRC tu ada. 997 tu. Itu untuk lepas kena scam. Saya pun cakap dengan polis. Saya cakap ini lepas kena scam tu. Kita tak nak dengar lepas kena. Duit dah tak ada. Sebelum kena. Ni pun nak call belum tentu semua boleh angkat. Tanya, Mat, macam mana nak buat? Pakailah AI. Manusia memang tak boleh buat semua kerja dalam satu masa. Yang boleh buat robot. Kena terimalah hakikat tu. Kena keluar duit, Mat. Memang kena keluar lah duit. Duit tu ada kan? Bukan tak ada. Duit ada. Duit ada, jangan bazir. Saya saja nak cakap macam tu. Biar diorang semua tengok. Duit ada, jangan bazir. Saya nak cakap tu je. Saya nampak benda-benda pembaziran tu, tapi saya tak nak cakap lah. Saya kata duit ada, jangan bazir. Ke arah cara yang betul lah, baru impact dia pun. Of course. Betul. Awak pergi tengok iklan yang diorang buat ni pasal scam. Iklan-iklan yang ada dalam media sosial. Apa yang awak boleh komen, apa yang awak nampak, apa yang awak belajar pada iklan tu. Tu nak buat tu semua berduit tau. Betul. Tu kadang-kadang saya marah tau. Bukanlah saya nak suruh awak ambil saya, tidak. Tapi maksudnya, kau jangan bazir duit boleh tak? Bagi yang ada impak. Ada impak. Masalah bila Cik Rahmat nanti kan CSR je manjang. Rahmat CSR. Orang lain dia bayar, geram aku. Bank pula tu CSR. Awak tak ada duit ke? Oh tak, kita untuk yang polis, untuk persatuan ni semua CSR. Oh okey. Besok aku sadar awal. Dan kau deal dengan aku sebagai konsultan di luar. Nampak? So kita bagi ruang sekejap Tuan Rahmat untuk take nafas sekejap. Sebab banyak lagi yang kita nak tanya ni kan, untuk dapatkan lagi insight daripada Tuan Rahmat. So kita take a break sekejap. Kita sambung balik semula selepas ni. Betul. So